Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Afiq Wazir bin Muhammad Wazuzi dari Sekolah Kebangsaan Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi. Hari ini, saya ingin mengulas mengenai sebuah buku yang bertajuk Tahfiz Terbakar. Buku ini mempunyai 122 halaman bercetak dan merangkumi 10 bab. Penulis buku ini ialah Syasha Ali dan Rashida Nur Ain. Buku ini diterbitkan oleh Blank Book Sdn Bhd. Buku ini ditulis berdasarkan faedah benar dan kisah benar. Pasti ramai yang tahu terjadi Tahfiz Terbakar pada tahun 2017 bukan? Isteri itu menggambarkan 23 masa, termasuklah guru dan pelajar sekolah tahfiz. Paling mengejutkan didapati pasal laku yang dituduh kesemuanya berusia 11 tahun hingga 17 tahun, iaitu usia juvana. Tragedi tersebut bukan sahaja menyayat hati, malah memberi kesan mendalam buat ramai pihak. Oleh itu, tulis menghasilkan cerita dari inspirasi kisah tersebut. Kisah kali ini mengenai Farid Cici dari persekolahan. Oleh disebabkan hubungannya yang terlalu rapat dengan abangnya Deba, dia terikut-ikut perangai tidak baik abangnya. Mereka kerap ponteng sekolah, melepak hingga lewat malam, tidak pulang ke rumah dan paling dahsyat mereka terlibat dengan najis tanah. Tragedi ini bermula disebabkan perselisihan faham antara Debak, Farid, Debak dan Johan dengan pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz tersebut menegur mereka apabila melihat mereka mengambil dadah. Disebabkan kemarahan dan rasa tidak puas hati, Debak dan Johan merancang untuk membalas dendam. Pada hari kejadian, Farid tidak terlibat dengan rencana Johan dan Debak. Farid terkejut apabila melihat tahfiz itu terbakar dan mengorbankan ramai pelajar dan guru. Farid mengetahui bahawa kebakaran itu berpunca dari khianat Johan dan Debak. Keesokan harinya, polis datang membuat siasatan dan penduduk membuat laporan mengenai bahawa Farid, Johan dan Debak terlibat disebabkan mereka adalah remaja yang paling bermasalah. Polis menahan Farid dan menyiasatnya disebabkan takut Farid menceritakan semuanya kepada polis. Lalu polis menahan Debak. Mereka dibicarakan di mahkamah. Johan dan Debak didapati bersalah dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Mengikut Seksyen 435, kanun kesisaan kerana khianat menggunakan api. Manakala Farid dikenakan hukuman penjara 2 tahun disebabkan terlibat dengan dadah. Kesimpulannya, kita hendaklah menjauhi diri dari najis dadah. Apabila kita mula terlibat dengan perbuatan nakal, lama-kelamaan kita terbiasa melakukan kejahatan sehingga kita menjadi alfa dengan perbuatan kita. Sekian, terima kasih.